Kepada anda yang sedang mendengar ini, yang membawa beban yang tidak kelihatan oleh dunia. Anda yang tersenyum di khalayak ramai, yang menawarkan kata-kata semangat kepada orang lain, sedangkan di dalam diri anda ada pertempuran senyap yang sedang bergejolak. Saya bercakap terus kepada anda. Saya mahu anda tahu bahawa kesakitan yang anda rasa, keheningan penderitaan anda, bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah bukti kekuatan yang luar biasa. Terdapat satu paradoks suci yang hidup di dalam diri anda. Anda boleh terluka dan pada masa yang sama anda begitu hebat. Keupayaan anda untuk terus berfungsi, untuk memberi kasih sayang, untuk menjadi tiang kekuatan bagi orang lain sambil menanggung kesakitan pribadi yang mendalam, bukanlah sekadar satu tindakan untuk terus hidup. Ia adalah satu keajaiban. Ramai orang di dunia ini akan hancur di bawah tekanan yang anda hadapi setiap hari. Namun anda masih di sini. Anda masih bernafas, anda masih berjuang. Kewujudan anda yang berterusan adalah satu tindakan keberanian yang senyap. Kita telah diajar untuk melihat penderitaan sebagai sesuatu yang perlu dibaiki, satu kecacatan yang perlu dihapuskan. Kita diberitahu bahawa kita perlu sembuh sepenuhnya untuk menjadi utuh. Tetapi bagaimana jika naratif ini salah? Bagaimana jika keretakan anda, luka-luka anda, bukanlah penamat cerita anda tetapi permulaan sebenar? Bagaimana jika penderitaan yang anda alami bukanlah satu beban yang tidak bermakna, tetapi sebenarnya adalah pemangkin yang tepat yang direka khas untuk evolusi jiwa anda? Ini adalah kebenaran yang ingin saya kongsikan dengan anda hari ini. Anda tidak rosak. Anda sedang dalam proses transformasi. Dan kesakitan yang anda rasakan adalah bahan api untuk perubahan yang paling mendalam dalam hidup anda. Di Jepun terdapat satu seni purba yang dipanggil kintsugi. Apabila sekeping tembikar yang berharga pecah, mereka tidak membuangnya. Sebaliknya, mereka menyambungnya semula dengan teliti menggunakan likuir yang dicampur dengan serbuk emas, perak atau platinum. Hasilnya, objek yang pecah itu bukan sahaja dibaiki tetapi ia menjadi lebih cantik, lebih kuat dan lebih berharga daripada sebelumnya. Parut-parutnya yang keemasan menceritakan kisah ketahanan. Ia meraikan sejarahnya ketidaksempurnaannya. Anda adalah kintsugi yang hidup. Setiap cabaran yang anda hadapi, setiap kali hati anda terasa retak, ia adalah satu peluang untuk mengisi rekahan itu dengan emas. Emas itu adalah kebijaksanaan, belas kasihan, empati dan kekuatan yang hanya boleh lahir daripada kesukaran. Penderitaan anda bukanlah satu hukuman. Ia adalah satu proses alkimia. Alkimia adalah amalan kuno untuk mengubah plumbum menjadi emas. Dalam konteks rohani, penderitaan anda adalah plumbum, logam yang berat dan padat. Tetapi melalui kesedaran dan niat anda mempunyai kuasa untuk mengubahnya menjadi emas kebijaksanaan. Setiap cabaran yang datang ke dalam hidup anda bukanlah secara rawak. Ia adalah katalis pemangkin yang direka, khas untuk jiwa anda. Ia datang untuk memecahkan ego lama, kepercayaan yang terhad dan identiti yang tidak lagi berkhidmat untuk anda. Ia memaksa anda untuk menyelam lebih dalam ke dalam diri anda, untuk mencari sumber kekuatan yang anda tidak pernah tahu anda miliki. Fikirkan tentang proses sebutir arang batu menjadi berlian. Ia memerlukan tekanan yang amat sangat. Tanpa tekanan itu, ia akan kekal sebagai arang batu. Penderitaan anda adalah tekanan itu. Ia sedang membentuk anda menjadi berlian. Jadi, langkah pertama untuk mengubah realiti anda adalah dengan mengubah perspektif anda. Berhenti melihat cabaran anda sebagai musuh. Mula melihatnya sebagai guru yang paling hebat. Tanya diri anda, apakah yang cuba diajarkan oleh situasi ini kepada saya? Apakah
kualiti dalam diri saya yang sedang diasah oleh cabaran ini. Dengan hanya mengubah soalan, anda mula mengalihkan tenaga daripada mangsa kepada pencipta. Untuk benar-benar memahami mengapa perubahan ini begitu sukar, kita perlu melihat ke dalam sistem operasi minda kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa kira-kira 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita dikawal oleh minda bawah sedar. Minda bawah sedar adalah seperti cakera keras komputer, gergasi yang merekodkan setiap pengalaman, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat. Apabila anda melalui kesakitan atau trauma yang berpanjangan, minda bawah sedar, anda mula membina satu identiti di sekeliling penderitaan itu. Anda mula percaya, pada tahap yang paling dalam, saya seorang yang menderita. Saya seorang yang rosak. Saya seorang yang tidak bernasib baik. Identiti ini menjadi program yang berjalan secara automatik di latar belakang. Ia menapis cara anda melihat dunia, mempengaruhi keputusan yang anda buat dan menarik pengalaman yang sepadan dengan kepercayaan itu. Inilah sebabnya mengapa anda mungkin mendapati diri anda terperangkap dalam corak yang sama. Berulang kali, tidak kira betapa kuatnya anda cuba untuk berubah. Pada tahap sedar, minda sedar anda yang hanya 5% itu sedang berlawan dengan kuasa. 95% minda bawah sedar. Cabaran sebenar bukanlah untuk menghapuskan kesakitan, tetapi untuk menulis semula identiti yang telah dibina di sekelilingnya. Selagi anda secara tidak sedar memperkenalkan diri anda sebagai mangsa keadaan, anda akan sentiasa menarik situasi yang mengesahkan peranan itu. Proses ini memerlukan kesedaran yang radikal. Anda perlu menjadi pemerhati kepada pemikiran anda sendiri. Anda perlu menangkap program-program lama ini semasa ia berjalan. Apabila anda mendengar suara dalaman berkata, "Ini tidak adil. Kenapa ini selalu berlaku kepada saya?" Anda perlu berhenti dan berkata, itu dia program lama sedang berjalan. Itu bukanlah siapa saya sebenarnya. Saya bukan penderitaan saya. Saya adalah kesedaran yang memerhatikan penderitaan ini. Ini adalah anjakan yang paling penting. Anda mengalihkan identiti anda daripada kandungan pengalaman anda, kesakitan, kepada kesedaran yang mengalami pengalaman itu. Dari kedudukan ini, anda mempunyai kuasa. Anda tidak lagi tenggelam dalam lautan emosi, sebaliknya anda adalah penjaga rumah api, memerhatikan ombak tanpa dihanyutkan olehnya. Sekarang kita faham tentang cabaran di minda bawah sedar. Mari kita beralih kepada alat yang paling berkuasa untuk mencipta perubahan pantas. Di sinilah kita memasuki dunia fizik kuantum yang menakjubkan. Salah satu penemuan yang paling membingungkan dan mendalam dalam fizik kuantum adalah kesan pemerhati atau the observer effect. Dalam eksperimen yang terkenal seperti eksperimen dui celah atau double slit experiment, saintis mendapati bahawa zarah subatom seperti elektron berkelakuan berbeza bergantung pada sama ada ia diperhatikan atau tidak. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian, lautan potensi yang tidak terhingga. Tetapi saat ia diperhatikan, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Fikirkan implikasinya terhadap hidup anda. Pada tahap kuantum, realiti anda wujud sebagai lautan potensi yang tidak terhingga. Terdapat realiti di mana anda terus menderita, dan terdapat realiti di mana anda menggunakan penderitaan anda sebagai batu loncatan menuju kehebatan. Manakah satu yang menjadi kenyataan yang anda perhatikan? Perhatian anda adalah satu kuasa kreatif. Kemana sahaja anda menumpukan perhatian anda, di situlah anda mengarahkan tenaga anda, dan di situlah anda meruntuhkan gelombang potensi menjadi realiti zarah. Jika fokus anda sentiasa tertumpu pada apa yang salah, pada betapa rosaknya anda, pada betapa tidak adilnya kehidupan, anda secara aktif memilih
dan mengukuhkan realiti tersebut berulang kali. Anda memberitahu medan kuantum, ini adalah realiti yang saya pilih. Namun, saat anda mula mengalihkan fokus anda, walaupun untuk seketika, kepada ketahanan anda, kepada kekuatan yang anda tunjukkan setiap hari, kepada belas kasihan yang telah anda pelajari, anda mula memerhatikan potensi yang berbeza. Anda mula menarik tenaga ke arah realiti di mana anda berkuasa. Setiap detik anda memilih untuk terus bertahan, walaupun terasa mustahil, adalah satu tindakan kreatif yang suci. Anda sedang menghantar isyarat yang kuat ke alam semesta. Anda sedang mengatakan, walaupun terdapat bukti sebaliknya, saya memilih untuk memberi tumpuan kepada kekuatan saya. Saya memilih untuk menjadi alkemis. Tindakan berterusan ini, ketabahan ini, bukanlah pasif. Ia adalah tindakan yang paling aktif dalam membentuk semula realiti anda pada tahap subatomik. Untuk memperdalam pemahaman kita, mari kita terokai konsep tenaga, frekuensi dan getaran. Segala-galanya di alam semesta ini, termasuk diri anda, adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi yang berbeza. Pemikiran dan emosi anda juga mempunyai getaran. Emosi seperti ketakutan, kesedihan dan rasa bersalah bergetar pada frekuensi yang rendah. Emosi seperti kasih sayang, kesyukuran dan kegembiraan bergetar pada frekuensi yang tinggi. Hukum getaran atau Law of Vibration menyatakan bahawa getaran yang serupa akan menarik satu sama lain. Inilah sebabnya apabila anda berada dalam keadaan menderita, anda seolah-olah menarik lebih banyak situasi untuk membuat anda menderita. Ia bukan kerana anda dihukum. Ia adalah fizik. Getaran anda sedang menarik pengalaman yang sepadan. Cabaran terbesar yang dihadapi oleh ramai orang ialah ketidakselarasan ataupun incoherence. Minda sedar anda mungkin berkata, saya mahu sembuh, saya mahu bahagia, yang merupakan pemikiran berfrekuensi tinggi. Tetapi badan anda yang telah dikondisikan oleh pengalaman lalu dan kini menjadi minda bawah sedar, masih bergetar pada frekuensi penderitaan, ketakutan dan kesakitan. Terdapat konflik antara minda dan badan. Mesej yang anda hantar ke medan kuantum menjadi tidak jelas dan bercampur aduk. Jadi, bagaimana kita mewujudkan keselarasan? Jawapannya terletak di dalam dada anda, jantung anda. Neurosains kini telah mengesahkan apa yang telah diajar oleh tradisi kerohanian selama beribu-ribu tahun. Jantung mempunyai kecerdasannya sendiri. Jantung anda menghasilkan medan elektromagnetik yang 5,000 kali lebih kuat daripada medan yang dihasilkan oleh otak. Medan ini bukan sahaja menyelubungi setiap sel dalam badan anda, ia juga memancar keluar dari anda dalam radius beberapa kaki. Medan ini adalah jambatan antara minda dan badan. Ia adalah alat untuk mewujudkan keselarasan. Apabila anda secara sedar mengalihkan perhatian anda dari kepala ke jantung dan membangkitkan emosi yang tinggi seperti kesyukuran, penghargaan atau belas kasihan, anda secara literal mengubah isyarat yang dihantar oleh jantung anda. Ritma jantung anda menjadi lebih teratur dan selaras. Keselarasan ini menghantar isyarat penyembuhan dan keseimbangan ke seluruh badan anda, menenangkan sistem saraf anda dan menyelaraskan otak anda dengan jantung anda. Dalam keadaan selaras ini, pemikiran anda, saya berdaya tahan, dan perasaan anda, kesyukuran atas kekuatan saya, menjadi satu. Anda kini menghantar isyarat yang jelas dan kuat ke medan kuantum. Anda tidak lagi hanya berharap untuk realiti yang lebih baik. Anda sedang menjadi getaran realiti itu pada masa sekarang. Dalam falsafah Vedanta kuno, konsep Atman, iaitu diri sejati individu, dikatakan adalah satu dengan Brahman, iaitu kesedaran sejagat. Apabila anda menyelaraskan diri dengan kekuatan dalaman anda melalui jantung, anda sedang menyelaraskan diri dengan kuasa kreatif alam semesta itu sendiri.
Mari kita jadikan konsep-konsep ini praktikal dan boleh diintegrasikan dalam kehidupan seharian anda. Di sinilah kita melihat kepada bidang epigenetik yang menakjubkan. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana tingkah laku dan persekitaran anda boleh menyebabkan perubahan yang mempengaruhi cara jin anda berfungsi. Selama bertahun-tahun, kita percaya bahawa kita adalah mangsa kepada genetik kita. Tetapi epigenetik menunjukkan bahawa kesedaran, pemikiran dan emosi kita boleh menghantar isyarat kepada sel-sel kita yang secara literal boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Apabila anda hidup dalam keadaan penderitaan dan tekanan yang berterusan, anda menghidupkan gen yang berkaitan dengan keradangan dan penyakit. Tetapi apabila anda secara sedar memupuk keadaan ketahanan, kesyukuran dan keselarasan jantung, anda menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda. Anda boleh menghidupkan gen untuk pertumbuhan, pembaikan dan kecergasan. Ini bermakna pilihan sedar anda untuk mengubah perspektif anda bukan sahaja mengubah pengalaman subjektif anda, tetapi juga secara aktif mengubah biologi anda pada tahap genetik. Berikut adalah satu amalan harian yang boleh anda mulakan esok pagi, yang saya panggil pagi kintsugi. Sejurus selepas anda bangun, sebelum minda anda mula memainkan semula cerita lama tentang kesakitan dan perjuangan, letakkan tangan anda di atas jantung anda. Tarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Rasakan kehangatan tangan anda. Akui rekahan yang anda rasakan, jangan menafikannya. Kemudian, secara sedar, bayangkan anda menuang cecair emas hangat ke dalam rekahan itu. Sambil anda melakukannya, ucapkan dengan niat yang mendalam, sama ada secara lisan atau dalam hati. Penderitaan ini adalah sumber kekuatan saya. Hari ini, saya memilih untuk menjadi alkemis dalam hidup saya sendiri. Ambil masa beberapa minit untuk benar-benar merasai perasaan kekuatan dan ketahanan ini di dalam jantung anda. Rasakan ia mengalir ke seluruh badan anda. Amalan mudah selama 5 minit ini boleh menetapkan semula sistem saraf dan medan tenaga anda untuk sepanjang hari. Ia adalah satu pengisytiharan kepada diri anda dan alam semesta bahawa anda bukan lagi identiti penderitaan anda. Sekarang, saya mahu kita melakukan sesuatu bersama-sama. Di ruangan komen di bawah, saya mahu anda tulis satu perkataan yang menggambarkan emas yang telah anda temui dalam rekahan anda. Mungkin ia adalah belas kasihan, ketabahan, kebijaksanaan atau empati. Mari kita cipta satu mangkuk kintsugi kolektif yang penuh dengan kekuatan bersama-sama. Apabila anda memulakan perjalanan ini, pasti akan ada saat-saat keraguan. Akan ada satu suara dalam diri anda yang akan berbisik, tetapi kesakitan saya ini nyata. Ini semua terasa seperti saya menipu diri sendiri. Ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk difahami. Proses ini bukan tentang positivity toksik. Ia bukan tentang berpura-pura bahawa kesakitan itu tidak wujud. Ia adalah tentang memegang dua kebenaran pada masa yang sama dalam apa yang kita panggil paradoks suci. Kebenaran pertama, kesakitan anda adalah benar dan sah. Luka anda adalah nyata. Jangan sekali-kali membiarkan sesiapa, termasuk diri anda sendiri, meremehkan apa yang telah anda lalui. Kebenaran kedua, ketahanan anda juga adalah benar dan sah. Kehebatan anda juga adalah nyata. Kekuatan yang membolehkan anda membaca ini sekarang adalah sama nyatanya dengan kesakitan anda. Kuncinya bukanlah untuk menggantikan satu kebenaran dengan yang lain, tetapi untuk meluaskan kesedaran anda untuk merangkumi kedua-duanya. Ya, saya terluka dan saya sangat kuat. Ya, saya berasa sedih. Dan saya mampu memberi kasih sayang. Dengan menerima paradoks ini, anda berhenti berlawan dengan realiti anda dan mula bekerja dengannya. Untuk menyokong anda melalui saat-saat keraguan ini, mari kita kembali kepada neuroscience dan konsep
Neuroplasticity. Neuroplasticity adalah keupayaan otak untuk menyusun semula dirinya dengan membentuk sambungan saraf baru sepanjang hayat. Setiap kali anda mempunyai pemikiran, anda menguatkan laluan saraf tertentu di otak anda. Jika anda sentiasa berfikir, hidup ini sukar, saya tidak boleh melakukannya, anda sedang mengukir laluan saraf itu menjadi lebih dalam, seperti lebuh raya. Ia menjadi pemikiran lalai anda. Tetapi setiap kali anda secara sedar memilih untuk mengalihkan fokus anda, walaupun hanya untuk 1 saat, kepada saya masih di sini, saya seorang yang tabah, anda mula mengukir laluan saraf yang baru. Pada mulanya, ia mungkin terasa seperti laluan kecil di dalam hutan tebal. Ia memerlukan usaha untuk melaluinya. Tetapi semakin kerap anda memilih laluan pemikiran baru ini, semakin luas dan mudah ia untuk dilalui. Manakala lebuh raya lama mula ditumbuhi semak kerana kurang digunakan. Anda secara fizikal sedang mengubah struktur otak anda dengan pilihan kesedaran anda. Secara rohani, lihatlah perjuangan anda sebagai sebahagian daripada perjalanan wira ataupun hero's journey. Setiap wira dalam setiap mitos dan legenda mesti melalui ujian dan kesukaran. Satu malam gelap jiwa, satu inisiasi. Cabaran-cabaran ini bukanlah untuk memusnahkan mereka, tetapi untuk menempa mereka menjadi insan yang sepatutnya. Penderitaan anda adalah inisiasi anda. Ia adalah bahagian suci dalam epik peribadi anda. Ia sedang melucutkan segala yang tidak penting supaya anda dapat menemui siapa diri anda yang sebenar. Jadi, apabila keraguan datang, ingatkan diri anda, ini adalah sebahagian daripada perjalanan saya. Otak saya sedang berubah. Saya sedang dalam proses inisiasi. Kehadiran saya adalah satu tindakan kreatif. Saya membentuk semula realiti dengan setiap nafas. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam bersama-sama hari ini. Kita telah melihat bagaimana penderitaan dan kekuatan boleh wujud bersama dalam satu paradoks yang indah. Kita telah belajar bagaimana untuk mengubah perspektif kita, melihat cabaran bukan sebagai beban tetapi sebagai pemangkin untuk transformasi seperti seni, kintsugi dan amalan alkimia. Kita telah meneroka sains di sebaliknya dari kesan pemerhati dalam fizik kuantum yang menunjukkan bagaimana kesedaran kita membentuk realiti, sehinggalah kepada neuroplasticity dan epigenetik yang membuktikan bahawa kita boleh mengubah otak dan biologi kita melalui pilihan sedar. Mesej utama yang ingin saya tinggalkan kepada anda adalah ini. Anda tidak rosak. Anda adalah sebuah karya agung yang sedang dalam pembikinan. Ditempa melalui api suci cabaran-cabaran anda. Kesakitan anda bukanlah satu kecacatan untuk disembunyikan. Ia adalah bahan mentah untuk kuasa belas kasihan dan kebijaksanaan terbesar anda. Anda adalah pemerhati sedar dalam alam semesta kuantum. Persepsi anda bukanlah sesuatu yang pasif. Ia adalah satu daya aktif. Dengan memilih untuk melihat kekuatan di dalam penderitaan anda secara literal sedang memanggil satu realiti di mana kekuatan itu menjadi pengalaman dominan anda. Anda bukan mangsa keadaan. Anda adalah alkemis, artis kintsugi, wira dalam perjalanan epik anda sendiri. Tindakan anda untuk terus bertahan, untuk muncul setiap hari walaupun dengan beban yang anda pikul adalah satu bukti kepada kuasa semangat manusia yang tidak dapat dimusnahkan. Jadi, apakah langkah anda seterusnya? Terimalah paradoks itu. Pegang kesakitan anda dengan belas kasihan dan pada masa yang sama, raikan kekuatan anda yang luar biasa. Lihatlah kehadiran anda yang berterusan di sini pada saat ini sebagai satu kuasa kreatif yang suci. Anda sedang mengubah dunia dengan hanya menjadi diri anda. Jika mesej ini bergema di hati anda, kongsikan video ini dengan seseorang yang mungkin sedang berjuang dalam pertempuran senyap mereka.
Langgan saluran ini di mana kita akan terus meneroka persimpangan antara sains dan kerohanian untuk membantu anda mengingati pencipta hebat yang ada di dalam diri anda. Jangan hanya menonton ini, hayatinya. Mulai hari ini, lihat diri anda bukan sebagai seseorang yang rosak, tetapi sebagai seseorang yang sedang ditempa menjadi emas.